Kita review apa geng ni? Teruk sangat game ni. Game yang elok jadi tak elok. Gara-gara aku nak review game. Aku nak review game yang tenang. Aku tak nak game yang teruk barak dulu. Aku elok-elok je nak main. Kau tengok Allah. Baik aku tak baik. Leave je lah. Dah leave. Kita ulang dari awal geng. Kita ulang dari awal geng. Kerosakan game dia. Tak tahu lah akibat dia kenapa dengan game dia ni. Tak tahu lah. Kau kan, kau suka hati dengan aku nak gerak tahulah. Aku punya laptop ni kentang oi. Nampak kau nampak benda. Kau nampak ke geng? Nampak geng tu. Nampak jelas antara pergaduhan diorang ni. Gerak geng. Member dah bos. Nampak. Gerak. Orang kat belah kena. Gerak oi. Gerak. Jangan bagi tumpang. Gerak oi, potong. Diam. Gerak lah. Diam J. Tum. Lantak lah. Aduh, belakang aku. Kenapa game? Kenapa kau macukan hidup aku? Aku nak review. Aku nak review. Aku nak main je, bukan nak hancurkan dunia pun. Tak lah macam YouTuber lain. Kau kan? Kau memang tau. Aku tak mencarut, tapi disebabkan diorang yang kentang malas ni, kentang hidup dunia, hancur dunia ni. Kita slow je ni. Sama juga kau main game macam contohlah kau nak belajar naik kereta tak lesen kan. Kau mesti pergi tempat yang belajar naik kereta. Takkan langsung serbu hancur. Bukan macam game ni. Aduh, teruk lah. Aku nak review satu berapa ni game paling bagus lah. Game lama kot. Game lama. Ramai yang suka ni. Siapa tak suka. Saya kurus. Gerak bodoh. Gerak. Mantap lah. Sorry geng, cakap mencarut. Aku nak review game paling bagus. Ni game ni okey lah, asalkan tak ada orang. Kalau tak ada orang memang best lah. Paling best bagi aku. Mungkin 1/5 di 10 lah, kena prank aku. Mungkin dalam 10/7 macam tu lah. Disebabkan manusia. Kau kan kau nampak ni. Hancur hidup aku nak main. Kau kan gara-gara game ni kan. Jadi 1/6 je weh. Kau kan nak gerak.